Semalam satu dunia duduk sibuk nak bertahniah pada Amerika Syarikat kerana dah mencukupi 250 tahun merdeka. Tetapi ada salah seekor itu cuba untuk mengucapkan tahniah juga pada Amerika, tapi dapat satu ayat yang lagi cantik. Cuba korang tahu. Bapa setan ni mengucapkan tahniah kepada Amerika Syarikat kerana dah mencukupi sebanyak 250 tahun Amerika Syarikat merdeka dan mendapat sebanyak 27,000 like tentang post dia. Tetapi sister yang berada di bawah ni pun bagi jawapan yang sopan dan spontan. Lepas tu dapat 53,000 like. Saya pun ingin berkata pada dia ayat yang sama macam sister ni. Siapa yang ingin mengucapkan pada Netanyahu ayat yang sama, boleh tinggal ayat yang sama juga.